Sebagian warga Malaysia nggak mungkin ikut antrian sepanjang. Malaysia leads 11 places in global competitiveness ranking. Selepas ini tak akan ada lagi dah negara yang akan buli Malaysia. Selepas tahu semua fakta ni, dunia kini mula melihat Malaysia dengan cara yang berbeza, bukan lagi sebagai negara kecil, tetapi sebagai kuasa yang semakin sukar untuk diabaikan. Kalau sebelum ini Malaysia dipandang biasa-biasa oleh segelintir pihak, maka mereka perlu bersiap sebab cerita itu sedang berubah dengan sangat pantas. Tahun lepas saja kalau korang nak tahu, pencapaian Malaysia sangat ketara meningkat dari segala aspek. Ianya dibuktikan dari hasil kaji selidik dan anugerah pencapaian. Baik, di video kali ini kita akan saksikan beberapa VT tentang pencapaian Malaysia pada tahun 2025 dan 2026. Semua fakta ni pasti akan buat korang terkejut. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Guys, kalau korang rasa pasport semua sama, korang silap. Masa I dekat France, kawan I ni macam pelik lah. Kenapa I senang sangat buat semua ni kan, boleh travel apa semua. Kawan I yang lain semua, diorang ada yang sampai nak masuk negara tu kena apply visa berbulan sebelum tau. Tapi Malaysia ni kita senang je nak masuk banyak negara. So sebenarnya pasport Malaysia ni, betul ke pasport Malaysia ni strong kan? Ranking dia semua nombor berapa? Dia ada different data lah. Kalau ikut Henley Passport Index, Malaysia punya pasport ranking ke-9 global. Tapi kalau ambil kira pasport index statistik by Alton Capital ni, dia kira mobility score overall. Jadi pasport Malaysia ranking ke-3 global. Mungkin kita rasa benda ni macam biasa lah, tapi bila orang lain tengok privilege yang kita ada ni, sebenarnya power tu pasport Malaysia ni. So my advice for those who yang nak travel, jaga korang punya record, respect immigration rules, jangan overstay, jangan buat masalah dekat negara orang. Kita kena jaga ranking pasport kita. And yang paling penting, always up to date dengan visa rules setiap negara sebab dia berubah-ubah. Alright? Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ini datang daripada Global Islamic Economic Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu menilai 81 negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. GIEI ni bukan setakat tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, pharmaceutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni Malaysia consistently berada di ranking teratas. Dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta ni. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar. Dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara yang paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward. Global Peace Index ranks Malaysia as top 13, peace and livability. In this region, we are one of the most peaceful countries. We are as peaceful as Australia. Have a peace of mind to study here in Malaysia as well. In terms of tropical climate, that peace is a big thing for some of the Americans. Definitely. Because we got the guns. We'll never get that in Malaysia. Yeah. We are not allowed to carry guns anyway. God also gave us a gift, that we are protected from tropical cyclones. We are protected from earthquakes. So in terms of seismic tectonic shifts,
all over the region, all over the world. We are protected from Indonesia, we are protected from Philippines. That's why Malaysia is considered very, very safe. In terms of measure of diversity, a lot of people might think, Malaysia is a Muslim country. We are a Muslim progressive country. It means that we celebrate diversity. There is a study by United States, a study by Desmet et al. By the American Economic Association in 2017 that ranked and categorized the diversity all over the world, and Malaysia is one of the most diverse countries. So it means that even if you come to Malaysia, we don't ask you to change your background in terms of religious background or cultural background. You can live. Nobody's asking as you to your own. change. No, we would want you. We will celebrate your difference. Actually, we celebrate differences of that. We have a lot of churches. So we'll tell you, even if you come, we will celebrate the differences of your own background and culture, and we I will get to celebrate see your it because some of my Muslims gotta stay during Eid. And Christmas is a huge celebration for us. Did you know that Malaysia has recently been ranked #1 globally for medical tourism? According to a 2025 ranking by Wealth Management Consultancy, Malaysia outperformed long-established players such as Singapore, India, and Turkey to become the top destination for medical tourism worldwide. Wow, well, congratulations. And that's why today I'm going to Taylor's University to watch it yourself. Malaysia leaps 11 places in global competitiveness ranking. There you go. How competitive are countries? Malaysia has climbed 11 spots to 23rd in 2025 World Competitiveness Ranking. Yes, that's a real thing. It's best position since 2020. Driven by gains in economic performance, government and business efficiency, the Ministry of Investment, Trade and Industry attributes the rise to reforms under the Madani economy framework and strong international trade growth. Officials are optimistic Malaysia is on track to become a top 12 global economy by 2033, with over 1,000 reform projects underway to enhance competitiveness and reduce bureaucracy. Don't you just love it when your country is competitive? This is a good thing for them. I mean, we're speaking obviously about economies, not sports or military or anything like that, but this could explain why Malaysia has overtaken China as the #1 tourist supporter of Thailand. So if they're doing better and they're a good neighbor to Thailand, this could be good news for us here too in the land of smiles. As they get more wealth, then they can come and spend that money over here. Congratulations, Malaysia, on your increased competitiveness. Well done. Siapa sangka dulu Thailand raja pelancongan, sekarang Malaysia ambil alih tahta kedua tahun berturut-turut. Dengan 38.3 juta pelancongan asing dalam hanya 11 bulan pertama tahun 2025, Malaysia secara rasmi menjadi negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara untuk tahun kedua berturut-turut. Satu pencapaian yang dulu hanya dimiliki Thailand. Selama lebih sedekat, Thailand menjadi pilihan utama pelancong dunia di rantau ini. Tapi kini, trend sudah berubah. Malaysia ambil alih tahta dan ini bukan secara kebetulan. Malaysia bukan menang kerana nasib. Malaysia menang kerana strategi pertama, visa percuma 5 tahun untuk pelancong China hingga 2036, kemudian kemudahan tanpa visa untuk India hingga 2026. Dalam masa yang sama, keadaan negara stabil selamat dan lebih murah untuk pelancong juga turut menjadi faktor utama. Kejayaan ini juga hasil dasar visa fleksibel, kempen global agresif oleh Tourism Malaysia dan MOTA, serta penambahbaikan infrastruktur dan airport dan pendekatan mesra pelawat dari ketibaan hingga keberangkatan. Malah, Thailand kini catat penurunan 7% pelancong antarabangsa dan kerugian lebih 10 bilion ringgit hasil pelancongan. Dulu Malaysia dianggap alternatif selamat, hari ini Malaysia adalah destinasi utama. Malaysia bukan sahaja menang dari segi angka, tapi dari reputasi, kepercayaan dan konsistensi. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Okey, Malaysia sekarang ni launch hampir 59 IPO dalam tahun 2025. Singapura pula sekitar 20 je. Dan ini bukan lagi soal bersaing. Ini adalah soal siapa yang tengah dominate ASEAN capital market sekarang. Dan jawapan dia bukan Singapura, guys. Bukan. Ramai orang masih fikir Singapura ni pusat kewangan Asia Tenggara lah. Tapi scoreboard 2025 ni cerita dia lain sikit.
Malaysia ada 59 listing dan kita mengutip hampir sekitar 1.4 bilion US dollar separuh tahun pertama saja. Dan Malaysia dah capture hampir 66% modal IPO ASEAN, kira-kira 940 juta US dollar daripada 32 syarikat. Market cap IPO kita pula naik hampir 165% kepada hampir 4 bilion US dollar. Singapore mungkin masih lead dari segi total profit value, tapi dari segi volume Malaysia tinggalkan mereka ni jauh. So ini penting sebab volume ni menunjukkan keyakinan pasaran dan banyak syarikat nak list dekat mana? Dekat Bursa Malaysia. So pipeline IPO Malaysia sekarang ni lebih dalam, lebih laju dan lebih kuat. Syarikat Korea macam Kuku ni pilih untuk listing di Malaysia. Syarikat Singapore seperti UMS Holding pula tengah tengok peluang secondary listing dekat sini. So korang faham tak mesej tu? Foreign companies ni dah pilih Bursa Malaysia over home exchange. Dan ini bukanlah coincidence ataupun kebetulan. Ini adalah signal. Bursa Malaysia pula target hampir 28 bilion ringgit Malaysia IPO market cap untuk tahun 2026. Sektor yang tengah booming sekarang adalah consumer goods, healthcare, tech dan juga logistics. Ini bukan small cap story Ini adalah structural shift. CGS International pula dah sahkan yang Malaysia dijangka akan kekalkan tahta IPO ASEAN sehingga tahun 2026. Kalau dulu orang kata Malaysia ni secondary market, di tahun 2025 ni kita tengah tulis naratif baru. Regional capital market war, Malaysia dah pun ambil first move. Dan mungkin dah pun menang round yang pertama. So soalan dia sekarang, adakah ini momentum sementara atau Malaysia memang tengah masuk fasa baru sebagai capital market powerhouse ASEAN? Kalau kau serius nak faham ekonomi dan apa sebenarnya berlaku di belakang tabir IPO wave ni, kita kena tengok lebih dalam. Dan apa pandangan korang? Adakah ini adalah temporary spike ataupun a real dominance? Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang tentang IPO di Malaysia dan juga ekonomi Malaysia. Good afternoon, Malaysia. A few of you have asked, and I keep the good news coming about Malaysia, especially up to 2026 when things may change. I don't think so. This is a great place to live. Malaysia ranked 23rd in competitiveness across the world out of 180 countries. The highest it's been for many, many years, since 2016. Also, since 2016, ranked now 33rd in innovation. This is the last time Malaysia stood so high. Also 15th in terms of IT development. Amazing statistics for this country to build on for a bright and prosperous future. GDP very strong, far better than our local competitors here in Indonesia and the Philippines. Very high. Obviously there remain a few issues in terms of different things that are happening across Malaysia, but in terms of positive things, we have to be grateful for all these brilliant things that the country is doing to make its mark on the world stage. Have a happy new year, everyone. Happy 2026. MyKad generasi baru dijangka bakal diperkenalkan secara rasminya oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia bermula Jun 2026. Ini bukan sekadar IC tau. Ada QR code, chip baru dan data hampa yang boleh di-verify secara digital terus. Wow, mantap. Yang paling canggih bukan sekadar cap jari. Dia simpan wajah, cap jari, mungkin sampai imbasan mata. Maknanya apa? Nak scam guna identiti orang lain makin susah. Fake account lagi cepat kantoi. Tapi jangan shock sangat bila semua data hampa connected, privacy pun makin kurang. Okey, MyKad lama bakal dihapuskan. Ini tanda Malaysia dah masuk era digital sepenuhnya. Soalannya, hampa dah ready atau hampa yang ketinggalan? Kena cepat adapt sebab sistem semakin strict, peluang makin terbuka luas kepada mereka yang faham awal. All the best. Adios. IQ Rakyat Malaysia 2025, apa maksudnya yang sebenar? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100.48. Kita rank nombor 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Data ni datang dari International IQ Test yang di mana lebih 19,000 rakyat Malaysia jawab ujian IQ secara online. Tapi ini bukan ujian rasmi kerajaan ataupun akademik. Ini tes online yang orang jawab secara sukarela. Maksudnya mungkin hanya wakil golongan tertentu sahaja. IQ ni ukur macam mana kita berfikir secara logik, membuat keputusan dan juga selesaikan masalah. Tapi dia tak ukur kreativiti, empati, skill komunikasi atau kebijaksanaan hidup.
dan 100 tu sebenarnya purata global. So, skor Malaysia 100.48 sebenarnya biasa sahaja. IQ tinggi tak bermaksud sistem pendidikan kita itu perfect. Faktor lain macam akses pendidikan, kualiti sekolah, kesihatan mental dan peluang belajar jauh lebih penting. Lagipun, IQ test online ni bias kepada nak test diri sendiri je. So, kalau kita nak rakyat Malaysia kita lebih bijak, kita perlu fokus kepada pendidikan yang kritikal. Galakan kemahiran insaniah dan literasi digital. Dan yang ketiga, buka akses pembelajaran kepada semua golongan. IQ hanya satu angka. Tapi, kemajuan datang dari macam-macam jenis kecerdasan. IQ boleh bantu kita jawab soalan matematik. Boleh bantu kita berfikir kritikal. Tapi kan, soalan paling susah dalam hidup tetap sama. Nak makan kat mana? Universitas terbaik di Asia Tenggara berdasarkan KS World University Ranking 2026 berikut daftarnya. Universitas Gajah Mada menempati peringkat ke-10, sementara Chulalongkorn University dari Thailand menempati peringkat ke-9 dan Universitas Indonesia menempati posisi ke-8 di daftar ini. University Teknologi Malaysia menempati peringkat ke-7, sementara University Science Malaysia menempati posisi ke-6 dan University Putra Malaysia puas dengan posisi ke-5. Masih dari negeri jiran Malaysia dengan University Kebangsaan Malaysia menempati posisi keempat dan datang dari Malaysia dengan University Malaya dengan posisi ketiga di daftar ini, sementara Nanyang Technological University menempati posisi kedua. Dan universitas terbaik di Asia Tenggara jatuh kepada National University of Singapore. NUS juga menempati peringkat ke-8 di dunia. Did you know Malaysia's ringgit is now Asia's best performing currency in 2025? But why? And can it last? Since January, the ringgit is up over 9% versus the US dollar, now trading around 4 ringgit and 5 sen. Just 1 year ago, it was 4 ringgit and 79 sen, a 26-year low. So what changed? Stable policies from Bank Negara Malaysia. Inflation kept low at approximately 1.4%. Investors came back. 280 billion ringgit plus investments approved in 2025. This isn't hype, it's fundamentals. And some analysts say 3 ringgit and 95 cents per USD is possible if stability holds. Sah, ringgit jadi mata uang Asia terkuat di dunia. Dengan fundamental ekonomi yang solid dan kepercayaan investor yang meningkat, ringgit kini tampil sebagai salah satu mata uang terkuat di Asia. Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus Rp4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. Jadi, langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Malaysia dikenal pasti sebagai antara ekonomi paling cemerlang di Asia pada 2026. Menurut firma penyelidikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ini disokong oleh permintaan domestik yang kukuh serta ekspor teknologi yang berkembang pesat. SMBC berkata walaupun ketidaktentuan global masih berterusan, model pertumbuhan dua enjin Malaysia membolehkannya mengatasi rakan serantau disokong oleh perbelanjaan isi rumah, pelaburan kerajaan dan aktiviti sektor teknologi yang semakin meningkat. Ketua Strategi Makro Asianya, Jeff Ng berkata Malaysia kekal mantap ketika memasuki 2026 hasil model pertumbuhan seimbang, peningkatan pelaburan pusat data dan faktor sokongan struktur seperti zon ekonomi khas Johor, Singapura. Katanya dalam tahun yang dijangka menyaksikan pertumbuhan tidak sekata ekonomi berkaitan teknologi seperti Malaysia, Singapura dan Taiwan dijangka mengatasi cabaran-cabaran yang timbul. Tambahnya terdapat potensi untuk permintaan luaran yang lebih kukuh selain Amerika Syarikat yang dapat mengimbangi sebarang pengurangan daripada aktiviti import awal dan kitaran pelaburan kecerdasan buatan AI. Ekonomi Malaysia terus disokong oleh perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan kerajaan dan ekspor bersih, menyediakan asas kukuh walaupun ketidaktentuan global masih wujud. Dasar menyokong dan pelaburan dalam sektor strategik ini katanya turut memperkuatkan trajektori pertumbuhan negara, menjadikannya antara ekonomi unggul di rantau ini. Bagi pertumbuhan KDNK pula, Malaysia dijangka mencapai angka 4.9% tahun ini dengan pertumbuhan suku keempat 2025 dianggarkan 5.7%. Lebihan akaun semasa juga dijangka kekal menyediakan kestabilan tambahan terhadap sebarang kejutan luaran. Malaysia tengok dari segi ekonomi tadi disebut, ringgit kita itu prestasi terbaik di Asia, bukan terbaik dibanding dengan negeri jiran. Di seluruh Asia ni ringgit kita terbaik. Senang ke tak? Kena kerja kuat, kena jaga negara. Sebab tu saya kata mula dengan tata kelola. Jangan bagi ada duit lebih sapu masuk dalam poket, ada duit lebih ambil komisen, ada duit lebih perkayakan anak beranak.
Lu percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia, padahal dulu kita yang bimbing mereka. Jadi begitulah tadi antara pencapaian Malaysia dan hasil kaji selidik dari sumber-sumber terpercaya di dunia tahun 2025 dan 2026. Antara pencapaian seperti dalam VT tadi ialah Malaysia ranking 1 ekonomi Islam dunia, ranking ketiga medical tourism dunia, ranking ketiga pasport paling kuat dunia, top 15 negara paling aman dunia, ranking 1 Asia Tenggara dari segi kedatangan pelancong antarabangsa, ranking 23 ekonomi paling kompetitif berdaya saing di dunia, ranking ketiga IQ tertinggi Asia Tenggara, ranking ketiga negara paling menarik untuk pelaburan asing, ranking 34 dalam inovasi global, top 10 universiti-universiti Malaysia di Asia Tenggara, dan terakhir ringgit Malaysia muncul sebagai mata wang paling berprestasi di Asia pada tahun 2025. Data ini menunjukkan Malaysia bukan lagi sekadar negara membangun, tetapi antara kuasa ekonomi yang semakin berpengaruh di peringkat global, yang semakin menerima perhatian warga asing. Sebenarnya, semua aspek inilah yang sangat memungkinkan Malaysia kini dah sampai ke next level, iaitu negara maju. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Malaysia. Semua ini bukan kerja seorang, tapi semua pihak sedang memainkan peranan dengan gigih, cekap, dan bermatlamat. Semoga Malaysia terus berkembang tanpa menoleh lagi ke belakang. Jadi mungkin itu saja untuk video kali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.